20 tahun sengsara akibat GERD anxiety, masalah perut dan gastrik, dan tak boleh tidur lena langsung selama 20 tahun ni. Tidur-tidur sakit bangun. Dan doktor pun dah kata tak boleh nak buat apa. Bermacam-macam dia cuba, selama ini pun tak ada perubahan yang ketara. Jadi inilah feedback yang dihantar pada saya daripada seorang yang saya bantu baru-baru ini, yang dia punya masalah tidur dah settle. Sekarang ni dia dah boleh tidur lena sampai pagi. Malam memang dah tak ada sakit apa-apa dah. Dan everything pun dah berkurangan. Bloated, semua dah berkurangan disebabkan penggunaan program ini baru 3 minggu sahaja. Sebab dalam program saya membantu GERD punya patient ni bukan sekadar guna produk saja. Produk memang memainkan peranan yang besar, tetapi cara penggunaan produk, cara mengubah tabiat pemakanan, semua ini dalam program yang saya bantu pihak-pihak yang ada masalah GERD, pencernaan dan perut yang bermasalah. So, kalau korang pun ada masalah GERD, masalah perut, masalah penghadaman, masalah sembelit dan korang ingin mencuba alternatif menggunakan produk kesihatan, korang boleh contact Kion dekat link in bio, DM kat TikTok ataupun korang boleh isi beg biru dekat sini. Alright?